Assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh 3 Februari 2025, hari Isnin, jam 6 pagi. Kita akan ke masjid untuk menunaikan solat subuh, insyaAllah. Cantik, lengang pagi-pagi, subuh-subuh ini, tidak ada kenderaan. Oh, tu second exit. First second exit. Exit the roundabout onto Jalan Jitra. Continue on Jalan Jitra for 800 meters. Okey, kita telah menghampiri masjid. Okey, kita dah sampai ke, hampir sampai ke masjid. Take the second left, then you will arrive at your destination. Head west toward Jalan Jitra, then you will arrive at your destination. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل لا شريك لنا وإليك المصير ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
kembali ke hotel. Kita akan berehat sebentar dan tidur. Dan mungkin kita akan check out. Kita akan pergi hari ini kita merancang untuk pergi ke Wang Kelian, insyaAllah. Bandar Jitra, suasana pagi sebelum orang keluar memulakan kerja. Sekarang jam 7.15 pagi. Sekolah cuti, jadi mungkin tidak sesibuk mana. Kalau hari sekolah, kalau sekolah buka mungkin pagi macam ni pun sibuk juga. Sebab anak-anak nak masuk sekolah. Okey, kita kembali ke hotel untuk berehat sebentar. Kemudian kemas-kemas dan insyaAllah kita akan check out pagi ni. Sekarang pukul 11 suku pagi. 11 suku pagi kita nak check out. Kita dah siap. Dah check, tak ada apa. Dah kemas, bilik dah kemas. Bilik air kita check. Okey, tak ada apa tinggal. Alhamdulillah. Hotel ni boleh repeat. Sebab basic semua komplit. Okey, kita dah kemas dah. Dah kemas, kita boleh check out. Dan kita terus ke destinasi yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi si Hotel Jitra Kedah. Pukul 11.30 pagi. 11.30 pagi 3 hari bulan 2 2025 kita meninggalkan si hotel di Jitra untuk destinasi yang seterusnya. Kita jalan-jalan explore Perlis pula. Kita akan masuk Perlis. Kita nak pergi. Let's take 79 Jalan Ulu Pau, Cheping, Padang Besar Kamar. Okey, arah ke 200 Padang meters. Besar Turn Kangar. left on 1 Jalan Kepala Batas. Kita nak pergi ke Timur Tasuh, insyaAllah. Okey, sama-sama kita nantikan view di Timur Tasuh. Ini Pekan Jitra. Pekan Jitra di lewat pagi kita mau keluar daripada Jitra. Inilah keadaan suasana Pekan Jitra. Bulatan bersih, indah, makmur. Ini bulatan bersih, indah, makmur. Itu kita ke kanan, third exit. Wawasan perdana. In 500 meters, turn left T1 Bukit Kayu Hitam. Oh, depan keluar Bukit Kayu Hitam. Ke arah Bukit Kayu Hitam. Di atas Lebur Raya Darul Aman, pergi ke arah Changlun, Bukit Kayu Hitam. Nak masuk Perlis. Kawasan Napoh. In 500 meters, turn right on K263 Jalan Kampung Alor Janggus. Okey, kita pergi seterusnya. Kemudian masuk jalan Kampung Alur Janggus. Ya. Yang ada. In 300 meters, turn right. Kita akan memasuki
Negeri Perlis. Selamat datang ke Negeri Perlis, sempadan Pauh. Daulat tuanku, mohon izin untuk Patik masuk ke negeri tuanku. Patik ingin meneroka tasik Timur Tasuk. Terlupa. In 1 kilometer, exit left. Okey. Okey, kita memasuki bulatan Kampung Felda. Ini dah daerah Cuping. Daerah At the roundabout, take the second exit on 79 Jalan Ulu Pau, Chuping, Padang Besar. Roundabout 40.1 darjah Celsius. Apa tu? Ini suhu yang paling tinggi kot. 40.1. Okey, kita ke arah Cuping. Jalan Kilang. In 6.6 kilometers. At the roundabout, take the first exit on R122 Jalan Kilang Gula. Oh, bila dah area dah menghampiri Padang Besar, kawasan Cuping, kiri kanan kebun getah dan view yang menghampiri sempadan Thailand. View ke arah Padang Besar. Jalan menuju ke arah Padang Besar. Ada jalan harmonis. Padang Besar. Padang Besar 14 km lagi. In 2.1 kilometers, turn left on R129 Jalan Kubeng Tiga, Batu Bertangkap. Batu Bertangkap. Dah mula menghampiri. Sudah nampak dah gunung-gunung untuk Tasik. Timur Tasuk. Cantiknya pemandangan. Kita pergi ke Semadong Kaki Bukit. Turn left on R116 Padang Jalan Besar. Semadong. Jalan Semadong. Memang dia bawa explore lah. In 4.4 kilometers, turn right on 7 Jalan Kamar, Padang Besar. Timah Tasuk. Ke kiri, depan lagi. Bukan ke kiri, depan lagi. Ini pergi mana tah? Okey, kita telah menghampiri. Depan lagi. Oh, ini ada RNR. Selamat datang ke Perlis Geopark. Perlis Geopark. Okey, kita sudah masuk. Make a U-turn. Then turn left. Turn right. Then turn right. Bising lah kamu ni. Kau dah sampai lah. Sekejap, tutup dulu. Shut down, okey. Okey. Oh, ini kawasan view dia. Atas ada chalet. Atas tu ada chalet. Oh, tak boleh masuk. Sini parking. Oh, jauh. Apa? Kita pusing ronda bawah. Masuk, kena parking kat sini, jalan kaki. Okey.
Tasuh Lake Resort map. Oh, ni ni kawasan dia. Atas sana ada chalet. Daripada sana tadi nak pergi ke arah sana, nak tengok lake. Oh, ada robot kat sini. Hai robot. Okey. Lake view. Oh, tak ada orang. Sedap angin. Ini view dia. Atas sana ada chalet. Itu view dia. Tu ada orang. Ya. Cantik view dia. Ada orang. Tasik Timah Tasuh. Nampak kecantikan Timah Tasuh. Pemandangan dengan angin yang begitu nyaman. Orang tak ada. Kita boleh conquer kawasan ni. Itu dia pemandangan dia. Dan tasik yang cantik. Sana mata memandang tasik selatan, dikelilingi oleh gunung-gunung, tapi air dia tak dalam ni. Sayur. Ni kawasan atas dia tu, di tepi atas dia tu ada chalet sana. Ada chalet. Nampaknya ada chalet. Cantik. Okey, ni pemandangan Tasik Timah Tasuh. Di Perlis. Itu pemandangan tu, nampak pemandangan yang cantik. Tasik Timah Tasuh. Di sana ada orang buat bot persendirian. Bot persendirian. Air dia tak berapa dalam ni. Tu ada bot tempatan. Sana Thailand lah kot. Okey, kita layan view. Oh, best. Layan view sana dengan angin-angin sepoi-sepoi basah. Main buai. Layan view. Yeah. Sedap lah angin.
Oh, sedapnya. Oh, best. Tapi buai dah nak redum. Buai dah nak redum. Allahu Akbar. Oh, best. Oh. Behind the scene. Inilah dia tripod dia. Behind the scene. Inilah tripod dia untuk dapatkan view itu. Behind the scene. Inilah caranya bila dia solo travelers. Solo travel, inilah caranya behind the scene. Cantik. Oh, memang sedap bila angin bertiup. View yang cantik. Duduk bawah pokok yang redup. Ada juga orang datang tu tapi panas. Cuaca panas. Sekarang jam 1.45 petang. Memang cuaca cukup panas. Panas lip-lip. Tu view dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bergerak, akan pergi Wang Kelian pula. Tengok tak jauh, dalam 20 minit, lebih kurang 15 km daripada sini. Kita keluar daripada kawasan ini. Tengok kecantikan dia. Kita bergerak ke In 100 meters, turn left. Perut pun ada sedikit terasa krok-krek, berdondang sayang. Tapi tak apa, atas tu ada chalet Turn tu. left. Atas dalam kawasan ini, atas tu ada chalet. Okey. In 200 meters, turn left. Kita akan keluar daripada kawasan ini, pergi ke arah Wang Kelian pula, view Wang Kelian viewpoint. Tadi masuk sini bayar RM5 kereta per entry. Okeylah. Turn left. Terima kasih. Oh, yang jaga robot ah. Bot Ronda Tasik Sanctuary. Oh, okey. Kita keluar daripada kawasan ini. Depan ni apa dia tulis? Puspen Bukit Cabang. Puspen ni pusat apa? Puspen ni pusat apa? Pusat pemulihan Pusat pemulihan penagihan dada. Cantiknya tempat orang isap dada. Ini duduk kelas
Ini first class ni. Silap ni executive business class punya ni. Simpang ke kaki bukit wang kalian 500. Okey. Kita terus. Dah melepasi Puspen.